Apa itu membaca lantang? Membaca lantang merupakan proses membaca dengan suara, intonasi dan tekanan secara tepat diikuti dengan pemahaman teks yang dibaca. Membaca lantang atau read aloud adalah cara individu menyampaikan maklumat dengan nada suara yang kuat, jelas serta menepati ciri-ciri membaca lantang. Dan yang seterusnya, kita akan pergi kepada objektif pembelajaran. Yang pertama, murid dapat membaca teks dengan sebutan yang jelas. Yang kedua, murid dapat membezakan teknik membaca lantang. Yang ketiga, murid dapat menunjukkan intonasi dan tekanan suara yang betul. Seterusnya, apa pula kelebihan teknik membaca lantang ini? Yang pertama, pelajar dapat meningkatkan penguasaan pemendaharaan kata dan kosakata. Seterusnya, secara tidak langsung, pelajar juga dapat meningkatkan daya ingatan murid. Dan yang terakhir, dapat melatih murid untuk membaca dengan lancar dan intonasi yang betul. Ada 4 teknik membaca lantang. Yang pertama, ulang dan membaca serentak, membaca radio, membaca gambar dan teta membaca. Dan seterusnya, teknik ulang dan membaca serentak ialah kaedah di mana guru akan membaca teks terlebih dahulu, kemudian murid akan mengulang atau membaca bersama guru tersebut. Baik, cikgu akan bacakan dan awak perlu ikut apa yang cikgu baca, okey? Baik, cikgu. Di sebuah hutan yang tebal, hiduplah seekor burung hantu tua. Ia bijak dan sering membantu haiwan lain. Pada suatu hari, seekor arnab kecil telah sesat. Burung hantu itu pun terbang rendah. Lalu berkata, "Jangan takut, aku akan tunjukkan jalan pulang." Proses membaca secara gamang. Guru dan pelajar akan membaca secara serentak teks tersebut. Guru mestilah membaca sedikit kuat dan lantang berbanding pelajar. Jika murid sudah menguasai bahan bacaan, guru akan membaca sedikit lembut. Perpaduan Dan di sini suka saya ringkaskan apa itu perbezaan teknik dengan contoh yang ringkas. Sebagai contoh, ulang dan membaca serentak, di mana murid akan membaca bersama guru secara serentak. Manakala membaca gema, di mana guru akan membaca satu ayat dan seterusnya murid akan meniru ayat cikgu tersebut. Jadi, sebagai penutup, secara keseluruhannya, membaca lantang merupakan satu kemahiran penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Melalui teknik yang sesuai seperti ulang dan membaca serentak, membaca secara gema, membaca radio dan teta membaca, murid bukan sahaja dapat meningkatkan kelancaran membaca, malah mampu menguasai intonasi, sebutan serta pemahaman teks dengan lebih berkesan. Pengaplikasian teknik ini dalam kelas juga dapat membantu menjadikan PDP lebih menyeronokkan, interaktif dan bermakna. Oleh itu, guru digalakkan mengamalkan teknik membaca lantang secara konsisten bagi melahirkan murid yang yakin, fasih dan berkemahiran dalam membaca.